kita buat roof. Kita buat bumbung. Bumbung. Tengok sini. Dia ada roof truss tu. Roof truss ni kita buat structure lah kan. Structure nanti kita buat. Untuk arkitek ni kita buat bumbung je. Kita buat ni dulu. Bumbung. Bumbung dia ni terdiri daripada, okay, kena tengok detailing bumbung dia. Dia ada kata kan. Dia ada kata. Dia ada van. Boleh tengok sini lah kan. Bumbung. Ni perincian bumbung dia. So sudut dia 28 darjah. Kan? Sudut dia 28 darjah. Yang ni pelin. Ni pelin. Yang ni apa? Penyangga. Ni penyangga dia. Ni penyangga. Kan ni. Kayu penyangga. Ni pelin dia. Kita buat ni je lah kan. Bumbung ni. Kepingan tebal dia 0.42. 0.42 mm. Nipis lah kan. So ni rafter. Rafter. Mana rafter tu? Ni rafter. Rafter tu ni lah ke kuda apa. Terasa ni kan. Okay. So kita buat bumbung. Sudut dia 28 kan. Sudut tu 28 Kita tengok dekat pelan bumbung. 25. 25. Sudut dia 25. Okay. Alright. So let's go. Kita pergi ke bumbung. Bumbung kita pakai aras. Kita pakai ni. Kita pergi ke floor plan. Floor plan arah ceiling. Floor plan arah ceiling. Ni tutup tu. Ada masa kita tengok. Okay. Arah ceiling skala 1:50. Okay. Nak bagi nampak dia punya dinding bawah tu kan. Siapun tak apa, tak ada masalah. Kalau tengok kat sini 800 daripada grid tengah tu 800. Semua offset 800 kecuali ni dia ikut sama dengan depan tu lah kan. Okay, alright, let's go. So kita pergi ke arah ceiling, floor plan arah ceiling. Kita pergi ke architecture, roof. Kita pakai roof by footprint. Okay, roof by footprint. So kat sini kita boleh set paling nipis 125. Tak apa, kita edit type ya, tak ada masalah. Rename, bukan rename, duplicate. Klik duplicate. Tengok ni lah kan. Keluli berapa tebal keluli lah? 0.42. Kita set lah 10 kan. 5, 10. Keluli alloy. Keluli alloy zinc aluminium. Zinc aluminium. Okay. Kita letak lah roof zinc aluminium kan. Okay. Structure, klik edit. Kita letak 10 kan. Contoh kan. Material, kita klik button sini. Ada tak zinc? Aluminium ada. Aluminium pelik lah. Aluminium ada. Pakai ni lah kan. Pakai elok-elok sikit lah kan. Apa nama ni? Kita pergi ke kita buat ni lah apa? Oh ni roofing. Roof. Roofing tile. Ni tu. Ambil lah. Boleh lah. Okay lah. Okay. Apply. Kita pakai lah ni. So dia offset daripada grid line ni. Tengah dinding tu sebanyak 800 kan. Kecuali depan ni. Okay. So kita draw lah kan. Pakai ni lah. Pakai peak line kan. Offset letak 800. Bawa cursor ke sini. Ke grid line tu klik. Okay ni. Keluar klik. Okay. Dan sini. Okay. Kalau tengok gaya macam tu lah kan. Dia 800. Lepas tu kat depan ni dia 1200. 1200 pula. Kat depan ni dia 400 lah kan. Lepas 400. Okay.
Okay, ni boleh trim lah kan. Apa, trim extend to corner, trim. Okay. Ni dia ada lebih sikit ni. Kat di sini. Kat di sini kan. Ataupun ni lah boleh bagi nampak lah kan. Bumbuk apa. Apa nama ni, lantai bawah tu kan. Bagi nampak lantai bawah tu kena ni lah. Kita keluar dulu. Kita boleh keluar dulu. Buat sementara kan. Kita keluar dulu. Klik pada finish edit mode. Dah jadi dah tu. Cuma kena modify sikit. Kena modify sikit. Okay, kita pergi balik kat arah ceiling. Nak bagi nampak lantai bawah ni, pergi kat ni. Property, underlay, base level, pilih aras lantai. Tu nampak tu. Lantai tu kan. Ikutlah lantai ni. So, kita klik bumbung ni, edit footprint. Draw lah line ni kan. Berapa panjang? Taklah apa. 100 kan. Okay. Kena line lah. Line lah. Klik line ni. Oh, laju lah kan. Okay. Lepas tu kita boleh set tau. Okay. Kita set dia punya slope bumbung tu. Iaitu 25 lah. Kalau ikut drawing ni 25 lah. Cerun ni kan. So, saya klik line ni. Nombor ni letak 25. 25, enter. Ni tak ada. Ni tak ada cerun. So, kalau tak ada cerun, klik line ni. Untick define slope. Ni pun sama. Klik untick define slope. Okay. Yang ni nak kena split dulu ni. Split kan. Split. Trim extend to corner tu kan. Klik ni. Dari sini. Sini dari sini. Okay. Right. Ni pun sama. Ni pun tak ada slope kan. Untick. Ni pun klik untick. Ni 25 kan. Klik letak 25. Ni pun 25 lah. Ni apa cerita? 25 kan. Klik tak 25 kan. Dan boleh klik pada finish edit mode lah untuk tengok macam mana rupa bumbung tu kan. 3D. Nampak gaya kat sini dia ni kita adjust sikit arah ceiling, klik ni. Edit footprint, klik ni, dia tak ada slope lah kan. Dia tak ada slope. Untick define slope tu. Finish edit mode. Try tengok. Nampak okey lah kan. Gitu dia. Try tengok dekat keratan apa arah ceiling sini Ni keratan apa ni? Keratan YY tengok. Lagi besar sikit kan. Tu dia bumbung dia. Okey. Tadi besar sikit. Okey. Ni nama dia ni kotak view crop ni nama dia. Okey. Cari panjang sikit. Ni gepak kan. Mana dah tu? Tu. Okey, alright. Okey, tu dah. Dan dia sebenarnya ni lah. Dia apa ni kita bagi dia duduk sini kan. Klik bawa turun lah kan. Move kan. Klik atas pucuk tu tarik lah bawah macam ni. Klik tu. Dah settle. Macam tu lah rupa dia kan. Nanti kat sini dia ada lah rasa pelin kan. Rafter semua kat situ. Okay. Save, selesai. Itulah cara nak buat bumbung kan. Cuma kat sini dia ni lah. Kat di sini celah ni kan. Biasanya dia ada macam sekejap kat sini. Sini nampak gaya macam dinding ni kan. Ni dinding ni. Ni dinding ni. Ni dinding ni kita boleh bagi dia attach sampai ke atas ni. Klik ni, klik kat dinding ni kan. Ni klik dinding ni. Dekat sini dia ada attach top base tau. Klik bumbung tu. Nampak? Itu. Ni klik attach top base. Klik bumbung tu. Tu dia. Buat.